Hai, selamat petang. Nama saya Puan Nur Laila. Boleh saya tahu siapa di depan saya pada hari ini? Selamat petang Puan Laila. Saya Rashwini. Rashwini. Rashwini rasa selesa untuk saya panggil apa? Rash. Rash. Okey, baik. Rash pernah datang ke mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Pernah, tapi untuk kaunseling individu, this is the first time for kaunseling kerjaya. Kaunseling kerjaya, maksudnya Rash datang hari ni memang untuk kerjaya punya isu lah. Yes. Betul. Okay. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, saya terangkan sikit dululah walaupun ini bukan kali pertama kan. Seperti mana kaunseling individu juga, kaunseling kerjaya adalah satu proses tolong bantu antara klien dan juga kaunselor. Dan setiap sesi kita antara 45 minit hingga 1 jam. Sesi kita adalah percuma. Dalam sesi kaunseling ni, saya berperanan sebagai seorang kaunselor untuk jaga keselamatan dan kerahsiaan. Maksudnya apa-apa yang Rash cerita dalam ni kekal di sini sahaja. Melainkan sekiranya ia melibatkan keselamatan diri Cik Rash ataupun orang lain. Dan Rash juga berhak untuk hentikan sesi ni pada bila-bila masa sekiranya Rash rasa tak selesa ke, Rash rasa terancam, boleh je kita hentikan. Jadi, apa yang membuatkan Rash datang ke sesi pada hari ini? Apa yang melibatkan saya datang ke sini adalah sebab saya ada kekeliruan dalam memilih bidang yang saya perlu belajar. Saya sekarang belajar Commerce Accounting, degree, first year. And bila saya tengok diri saya balik dan apabila saya menanyakan dekat diri saya, adakah saya boleh continue Commerce Accounting ataupun kerja dengan komputer, angka, semua dalam untuk kehidupan saya rasa saya tak boleh. Dan saya juga ada kawan daripada counselling. Bila saya tengok dia buat kerja yang dia enjoy. Okay. Bukan kerja saja, dia punya assignment semua, dia buat dengan penuh hati. Penuh hati. Yes. Saya rasa saya pun seorang yang social. Di mana saya suka tolong orang. Dan juga saya rasakan apabila saya nak kerja sesuatu pekerjaan untuk seumur hidup saya mahu kepuasan tersebut. Oleh sebab itu, saya rasa saya perlu tukar jalan saya sekarang. So, untuk itulah saya datang untuk kaunseling kerjaya. Adakah pemikiran saya ni adalah valid dan juga jika betul, bagaimana saya nak teruskan perjuangan saya untuk menukar ruang kepada kaunseling daripada Commerce Accounting. Jadi apa yang saya faham daripada cerita Rash tadi, Rash sedang ambil Commerce Accounting tetapi merasakan Commerce Accounting tu tak sesuai dengan diri, kan? Dan Rash sedar yang nilai tu berlainan dengan diri Rash, betul? Sedangkan Rash ni ada suka bersosial, macam bila tengok kawan-kawan yang lain yang ambil course counselling misalnya, Rash rasa nak jadi macam diorang juga, kan? Rasa kepuasan tersebut. Betul. Pernah tak Rash explore orang-orang yang bekerja dalam bidang ni? Pernah tak Rash jumpa dan tengok sendiri cara kerja dalam Commerce Accounting tadi? Pernah. Kakak saya pun Commerce Accounting juga. Kakak saya pun accounting juga. Saya pernah tengok. Sekarang saya buat accounting juga kan. Kita punya assignment semua. Kita tak ada human interaction. Kita sentiasa kena duduk dengan laptop, dengan calculator. Kalau kita nak guna machines dan calculator, at first it's okay. Tapi kalaulah benda tu nak jadi kehidupan kita, it's so frightening. Dia sangat menyeramkan untuk saya. Kalau kakak saya rasa dia suka apa yang dia buat. Saya rasa saya tak suka. Untuk buat assignment pun, walau bagaimanapun saya nak berusaha, saya rasa saya tak boleh perform. Saya rasa oleh itu, saya punya exam CGPA semua turun. Sangat turun. And waktu SPM, saya perform. Saya dapat A dalam account. Tapi tak tahu sekarang saya macam hilang minat. Saya memang tak boleh buat accounting. Maksudnya Cik Rash, dulu waktu SPM, Rash rasa Rash perform walaupun belajar dalam bidang yang sama, betul? Betul. Boleh saya tahu kenapa Rash rasa Rash boleh perform waktu tersebut?
Okay, saya rasa mungkin sebab cikgu saya. Cikgu. Ya, cikgu tuition saya. Nama dia Cikgu Siwa. Cikgu tu dia ajar akaun, ekonomi dan juga sejarah masa saya belajar form 4 dengan form 5. Saya memang bukan orang matematik. For sure. Saya bukan orang matematik. Tapi oleh kerana saya dapat kelas tu, saya join lah tuition. Masa saya belajar dengan cikgu tu, saya rasa saya boleh perform. Sebab cikgu tu ada high expectation and still dia believe saya boleh buat. So saya tak nak lah destroy his expectation. So dan bagaimana dia ajar saya pun saya boleh faham. Sampai sekarang saya boleh buat. Sampai dia ajar, saya boleh buat. Lepas tu saya tak boleh buat. Mungkin extrinsically he motivated me. Dia memberi motivasi kepada Rash untuk buat do well dalam accounting, betul? Yes. Maksudnya kalau boleh Cik Rash ceritakan sikit perjalanan daripada SPM, STPM, seterusnya STPM dan degree. Okay. Kalau form 4 dengan form 5, saya dapat kelas account. Tetapi dalam PT3 saya fail matematik. Saya memang fail matematik. Tak tahulah bagaimana saya dapat kelas account. But still, apabila saya dapat kelas account, ayah saya enroll saya dalam tuition tu. Dan cikgu tu, dia tak tengok kita dari bagaimana kita look. Macam dia tak judge kita. Dia nak semua orang berjaya. So, Cikgu Siva ni daripada pusat tuition, betul? Yes, pusat tuition. So, teknik-teknik yang dia ajar memang saya senang difaham. Dan apabila saya buat aktiviti tersebut, saya boleh score well. Dan saya memang tak pernah dapat C ataupun B. Saya selalu dapat A dalam account. So, sampailah SPM. Lepas tu SCPM saya tak ambil account, saya ambil ekonomi. Masa tu pun cikgu tu juga ajar ekonomi pun saya boleh dapat A. Tetapi apabila masuk sini, Cikgu Siwa tak ada kan? Cikgu Siwa tak ada. So, the new term semua sangat susah untuk saya untuk catch up. Dan juga walaupun saya try untuk membuatkan, saya rasa hidup saya kosong. Sebab kan tak ada Cikgu Siva. Bukan saja Cikgu Siwa, saya tak ada minat. Saya tak ada minat. Lepas masuk degree je saya tahu minat saya adalah extrinsic motivation daripada Cikgu Siwa. Saya sendiri tak ada minat dalam accounting. Saya ambil accounting pun sebab orang lain yang cakap you ambil accounting dapat kerja baik, boleh dapat pendapatan yang lumayan. Tapi lepas masuk accounting baru saya rasa bukan sebab accounting susah. Saya rasa saya tak boleh buat kehidupan dalam untuk kehidupan saya lah. Dan juga apabila saya jadi seorang accountant pun, saya rasa saya akan rasa kekosongan. Dia tak akan menyenangkan diri saya. Walaupun dia bagi pendapatan yang lumayan. So, sekaranglah saya faham yang pendapatan yang lumayan lain. Pendapatan kesenangan kita punya kerohanian lain. Faham kepuasan diri. Yes, kepuasan dia lain. Kepuasan dirinya lain. So, apa saya nak adalah kerja yang saya buat memuaskan diri saya. Dari apa yang saya faham, Rash masuk dalam bidang account ni sebenarnya asal-asalnya waktu SPM termasuk terpilih untuk bidang ni. Dan tapi waktu STPM memang Rash teruskan, begitu juga dengan degree dalam bidang yang sama. Tapi Rash beranggap mungkin Rash boleh sebenarnya. Betul? Memang Rash boleh buat pun kan? Tengok keputusan semua okey. Keputusan STPM dulu boleh buat. Sekarang tak boleh. Walaupun saya try, saya bukan tak try. Kan kita bayar duit. Saya try. Tapi still saya tak boleh capai saya punya level saya lah. Okay, kita semua ada satu level kan. Satu level yang kita boleh capai. I'm not giving my 100%. Sebab Rash rasa ada sebab-sebab yang menghalang. Jadi, kalau boleh saya nak tahu dengan lebih lanjut tentang diri Rash. Rash pernah tak ada cita-cita waktu SPM ataupun sebelum lagi, waktu sekolah rendah ke, pernah ada cita-cita? Sebenarnya adalah, tetapi benda tu tak serius. Tak serius?
serious. Maksudnya? One thing for sure, Mhm. semua orang nak jadi doktor kan. Saya memang tak nak jadi doktor. Okay, baik. And then saya suka sains. Mhm. Adalah masa saya nak jadi saintis. Tapi saya bukan suka sains secara mendalam. Saya suka mengetahui sains, bukannya mempraktik sains. And then saya nak jadi seorang cikgu lepas saya tengok Cikgu Siva. Lepas tu saya saya tanya kat diri saya sendirilah. Saya ni seorang short tempered sikit, and then very poor in explaining. So dengan kelemahan itu, plan cikgu pun drop out lah. So lepas tu apa yang saya nampak, saya boleh perform dalam accounting masa form 5. So saya pun ambil lah dia orang punya suggestion nak jadi commerce accounting. Lepas masa sini baru saya dapat tahu saya ni okey lah. Saya cakap saya seorang sosial kan. Tetapi saya memang tak suka cakap kosong. Saya memang introvert. Tapi dengan orang sekeliling saya, kalau saya ingin membantu, at last saya punya personality dia akan berubah. Okay, let's say untuk kerja saya boleh buat. Okay. Sebab saya pernah join workshop dengan kawan saya. So masa tu dia orang suruh kita try untuk menjadi kaunselor klien kan. So masa tu saya rasa ini sangat menarik dan saya rasa saya boleh buat ni. Macam tu. Maksudnya Rash pernah ada pengalaman cuba jadi kaunselor. Saya pernah jadi klien. Klien, jadi klien. Saya jadi pergi masuk workshop tolong kawan saya. So saya jadi klien. Apabila saya tengok bagaimana saya observe dia lah, bagaimana dia head seorang klien, I rasa macam this is so magical. Actually, this is what I want to do. Daripada workshop tu, saya memang nak jadi seorang kaunselor. Macam tu. Okay, baik. Daripada cerita Cik Rash tu, kita dah nampak latar belakang family pun dah nampak tak ada pasangan. Dan Rash sebelum ni, Rash belajar bidang akaun ni sebabkan Cikgu Siva memberi semangat pada Cik Rash untuk buat dengan baik. Dan juga Cik Rash pun pernah ada pengalaman nampak sendiri macam mana sesi-sesi kaunseling ni diadakan. Dan Rash rasa terinspirasi nak juga sertai bidang ini. Okay. Baik. Kalau boleh Cik Rash pejamkan mata sekejap, cuba bayangkan 10 tahun akan datang, apa kehidupan yang Rash rasa sesuai dengan diri Rash pada waktu tersebut. Macam mana hidup Cik Rash pada waktu tu, 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang bermaksud hari ni Rash berumur 27. Maksudnya lagi 10 tahun umur 37 tahun. Waktu ni pagi-pagi baru nak bangun kan. Cuba bayangkan suasana tersebut. Rash nak pergi ke kerja ni. Kerja yang macam mana tu? Kehidupan yang macam mana? Miss, nak saya bayangkan saya sebagai seorang kaunselor ataupun commerce accounting. Yang Rash rasa inilah yang future yang saya nak. 10 tahun akan datang. Actually, saya dapat bayangkan dah. This is a very good activity. Terima kasih sebab ia memang menjadikan saya untuk melihat masa depan saya. Terima kasih. Dan sebelum saya tanya soalan tu pun, saya in my mind, saya bayangkan saya sebagai seorang kaunselor. Di mana pagi-pagi saya buat kopi, lepas tu saya buat makan breakfast, lepas tu saya ambil case klien. Saya ada 3 klien hari ni. Ada appointment, 3 klien. So my client is on the way for 10 o'clock appointment. 10 o'clock appointment. And then, I'm being happy. Like, my client is improving. Lepas tu saya punya bilik memang ceria. Okay. Ada hadiah-hadiah daripada klien saya. All of them are handcraft ideas. Hadiah. Bilik saya memang, meja saya pun cantik. Saya ada cap sendiri. It's kind of heartwarming. Yeah.
Okey, saya dah nampak gambaran sikit 10 tahun akan datang yang Rush gambarkan tu. Cuma untuk untuk kuatkan lagi, boleh tak Rush susunkan 1 hingga 3, 1, 2 dan 3, apa prioriti Rush bila cerita pasal kerjaya. Contohnya, ada orang yang pilih kerjaya disebabkan prioriti yang pertama adalah gaji. Ada yang kata dia nakkan kerja yang bos baik, itu prioriti yang pertama. Kalau Rush pula, Rush rasa macam mana? Kalau saya cakap saya punya priority bukan gaji, it's not realistic. Saya punya priority adalah gaji. Gaji adalah nombor 2. Nombor 2. Yes. Okay. Kepuasan diri nombor 1. Kepuasan diri Rush. Yes. Okay. Kepuasan diri in the sense, saya buat kerja tu memberi duit kat saya. Dan juga kerja tu memberi kehidupan yang baru kepada klien saya. Ya, saya buat, bukan saya yang buat. Benda yang saya belajar, saya boleh menolong orang yang memerlukan. Dan kerja tu lah memberikan duit kepada saya. So, ia akan meningkatkan lagi kepuasan diri saya. And nombor 3, okay, being a counselor, dengan ada KBPA license kan, ia akan memberi saya satu priority di mana mungkin in the first, mungkin saya dah susah nak dapat klien lah kan, sebab orang tak tahu saya boleh buat counselling. Bila saya jadi seorang profesional, saya punya prestige pun meningkat. Okay, faham. Okay, apabila puan suruh saya tengok kan untuk 10 tahun hadapan. So, saya daripada informasi dia kawan saya lah, saya dengar dengan dia. So, saya pun rasa, okay lah, walaupun kalau saya dapat jadi seorang kaunselor, mesti saya kena ada license kan. So, maybe in behind my name, there be a KBPA. So, if I got that KBPA, saya seorang profesional. Saya dapat membantu orang lain dan juga saya dapat membantu diri saya sendiri. Achieve yang pertama tadi, betul, yes. Kepuasan diri. Daripada Encik Rush cerita tu, kepuasan diri ni untuk diri sendiri dan juga orang lain. Yes. Bantu orang lain. Dan yang kedua adalah soal gaji. Sebab gaji pun memberi kepuasan kepada diri. So yang ketiga adalah nak diri rasa ada the credibility, the prestige untuk melakukan perkara-perkara yang Encik Rush suka dalam kerjaya tersebut lah. Apa yang saya nampak daripada Rush cerita ni, synchronize juga dengan bayangan 10 tahun akan datang tu. Rush nak kehidupan yang happy, yang tenang, tak rushing. Rush saja juga. Rush juga. Jumpa orang, bantu orang, ada job sendiri. Tu nombor 3 tadi. Yes. Point nombor 3 tadi. Ada job sendiri. Kita nampaklah semuanya synchronize sebenarnya. Baik, Cik Rush. Saya nak perkenalkan Rush dengan satu jenis ujian ni. Ujian ni dinamakan Holland Test. Ada dalam online dan juga boleh fizikal. Ujian ini adalah untuk tahu personality Rush dan apa kerjaya yang sesuai dengan personality tersebut. Macam sekarang kita dah nampak kan, Rush rasa seronok dengan kerja kaunselor. Rasa inilah, kaunselor ni mungkin bidang yang sesuai dengan Rush. Tapi kita betul-betul nak bagi Rush yakin. Betul tak? Personality Rush sekarang sama dengan apa yang Rush inginkan. Okay. Jadi Rush setuju tak kalau kita buat test Holland? Boleh? Boleh. Okay. Jadi kita buka website test ni. Okey, baik Rush. Bila menggunakan online test ni, keputusan akan keluar terus. Jadi kita boleh nampak lah. Dan di sini, kalau Rush tengok, S Rush tinggi, social, betul. Jadi apa yang kita bincangkan, apa yang Rush cerita sebelum ni, tepatlah. Memang Rush seorang yang personalitinya lebih dekat dengan social. Skor social ni adalah yang paling tinggi, 25. Dan kedua tertinggi ni adalah A, artistik. A ni walaupun kedua tertinggi tapi dia punya jarak markah tu sangatlah tinggi, iaitu social 25, A artistik awak ialah 6. Okey.
Maksudnya jurangnya tinggi. Jadi yang skor yang ketiga tertinggi iaitu enterprise. Okay. Juga skornya 6. Okay, so kita nampak kat sini sebenarnya Raj sangat confident sebenarnya untuk bekerja dalam bidang-bidang sosial ni, yang melibatkan sosial. Ini color. Tiga lagi skor yang lain ni adalah R, C dan juga I. Realistik, investigatif dan konvensional, semuanya kosong. Okay? Jadi kat sini ada jurang yang besar dan ini menandakan Raj jelas. Walau bagaimanapun, skor ni menandakan Raj ada sedikit rigidity. Raj rasa ini saja yang Raj boleh buat. Kita boleh nampak dari situ. Okey, baik. Bila awak tahu result test ni dan awak nampak social paling tinggi, apa awak rasa? Apa perasaan awak sekarang? Adakah awak rasa lebih yakin atau macam mana? Okay, apabila saya buat soalan semua kan, saya dapat tahu ada juga banyak personality yang saya belum explore lagi. Especially investigative dengan konvensional tu. Saya bubuh tidak sebab saya tak explore lagi. Sebab saya tak tahu saya akan suka ke saya tak akan suka. So mungkinlah in coming years, kalau saya buat balik, mungkin ada perubahan lah. Tapi social tu saya rasa dia tak akan berubah. Dia akan the same because I know what it is. And then saya rasa sekarang walaupun sudah nak masuk tahun kedua, saya rasa saya perlu tukar bidang. The only thing, my parents diorang tak akan menghalang saya sebab diorang tahu apa yang saya nak buat, diorang akan okeykan je lah. Sebab diorang tahu apa yang saya ambil tu mesti saya analysis betul-betul dan saya ambil. And then the only problem is kewangan sekarang. Kewangan? Yeah. Okey, baik. Boleh ceritakan lagi kenapa Raj rasa kewangan tu menjadi masalah? Halangan utama. Actually saya bukannya daripada family kaya-kaya. Mama saya pun dia jual makanan untuk catering untuk membesarkan saya semua kan. So saya ambil PTPTN untuk degree sebelum ni. Walaupun degree saya sudahlah buat survey sikit. Boleh tak saya memohon lagi untuk degree kedua? Saya tak boleh sebab untuk satu dia sudah sanction. So untuk kalau saya nak tukar degree dia tak akan sanction sebab satu kali je. So saya tak boleh dapat PTPTN untuk kalau lah saya tukar bidang. Kalau tukar bidang dah tak boleh dah apply PTPTN? Yes. Saya rasa Puan boleh tolong saya untuk memperkenalkan apa-apa beasiswa ke ataupun loan yang tanpa bunga untuk saya. Memang Raj datang ke tempat yang betul sebab tugas seorang kaunselor kerjaya, kami akan bagi tahu Raj apa alternatif yang kita ada. Okay? Dan betul tindakan Raj ni kerana ada satu quotes daripada orang Jepun. Dia kata bila kita naik train yang salah adalah sangat baik untuk turun di stesen yang terdekat. Sebab bila makin jauh stesen kita yang kita turun tu, makin mahal tiket untuk datang balik ke tempat asal kita. Jadi apa yang Raj lakukan hari ni satu tindakan yang betul. Jadi Raj sekarang dalam bidang degree accounting ni, Raj ambil PTPTN. Boleh saya tahu apa kalau bila kita tukar bidang ni kan, PTPTN tu masih kena bayar. Kan? Apa plan Raj untuk bayar tu macam mana? Saya ada terfikir jugalah. Okay, let's say saya pun tanya dekat sini saya yang pernah tukar bidang. So, diorang kata, okay, kalaulah saya stop dekat sini. Okay, let's say untuk sekarang saya ada 15,000. Untuk satu tahun 15,000 sudah dikeluarkan. Tapi permohonan saya dekat 40,000. Saya kelulusan 40,000. Tapi dia keluarkan 15,000. 15,000 dah dikeluarkan? Ya, dah dikeluarkan. So, 15,000 saya stop dekat sana lah. Saya tak akan keluar lagi. So 15,000 tu lah saya kena bayar. Kena bayar. So that's why saya walaupun saya tak dapat loan balik daripada PTPTN, lebih baik saya stop dekat sini. Sebab kalau lah saya keluarkan 40,000 untuk kos yang saya tak boleh nak saya tak boleh nak cari kerja, ataupun saya tak boleh nak buat kerja tu sepenuh selama saya punya kehidupan,
saya rasa lebih baik saya stop sini. So, that's why saya nakkan loan ataupun beasiswa. Kalau saya dapat beasiswa, lagi baik. Kalau saya dapat loan pun, saya nak loan yang tak ada bunga. Untuk charity macam tu. Kalau puan tanya macam mana saya nak bayar balik kan? Saya rasa saya akan kerja part time. So untuk sekarang PTPTN saya kena bayar RM111 something. Macam tu lah kalau saya stop. Okay. And if it is for other loans, RM111, other loan dalam RM200, saya rasa saya sebulan saya boleh bayar. Buat masa ni simpanan Rash ada berapa? Kalau lah katakan mak ayah Rash berkemampuan tak agak-agak untuk bayarkan yuran untuk sambung bidang kaunseling pula? Itu pun saya pernah berfikir juga. Kalau lah saya masuk universiti lain, saya kenalah freshly masuk admission. So saya kena bayar banyak. So kalau lah saya tukar bidang dalam universiti yang sama, saya tak perlu bayar duit untuk administration semua. Saya tukar je faculty. So kalau saya dapat penukaran tu, dapat kelulusan daripada universiti, lagi baik, saya kena bayar bayaran SEM je. Bayaran SEM saja. Macam tu. So saya plan nak tukar bidang ataupun tukar kursus dalam same university. Same university. Jadi bila same university tak perlulah kosnya tak perlu lebih mahal. Yes. Untuk masalah kewangan ni kan Rash, kita akan bersama-sama figure out apa jalan-jalan dia untuk atasi masalah kewangan ni. Antara jalannya kita ada beasiswa macam yang Rash cakap tadi kan, beasiswa ataupun loan tanpa loan untuk study, dan juga kita ada benda-benda lain iaitu ada saya ikat. Okay, sekejap. Okay Rash, nampaknya sesi kita hampir ke sesi penamatan. Sebelum tu Rash boleh saya tahu tak apa perasaan ataupun apa perubahan yang Rash dapat rasakan bila dibandingkan dengan di awal-awal sesi tadi dan sekarang sesi penamatan? Ada tak perbezaan yang dirasakan? Actually ada. Sebelum ni saya juga adalah perasaan walaupun saya confident saya boleh jadi seorang kaunselor. Still ada keraguan-raguan kan. And tak boleh nak buat instrumen Holland ke SDS semua dekat luar. Sebab dia kena ada supervisor daripada counselors and professionals kan. So sekarang apabila saya jumpa dengan Puan Laila, saya dapat confident yang tinggi, dan juga sekarang saya juga dapat 50% of solution untuk saya punya masalah, iaitu masalah kewangan. Hopefully masalah kewangan saya pun hilang, dan within 10 years I also will become a counselor like you. Saya boleh meluahkan perasaan saya dengan Puan Laila, dan saya rasa kosong dan juga lega, dan juga 50% masalah kewangan tu dia akan habis bila saya dapat loan ataupun beasiswa untuk counselling. So Rash, saya rasa seronok. Saya rasa I'm happy for you sebab awak rasa lebih berkeyakinan dan awak dah jumpa beberapa solution tentang masalah kewangan awak sebelum ni. Okay, jadi kalau lepas ni ada apa-apa lagi masalah, Rash boleh je datang lagi buat sesi kaunseling. Sekiranya Rash perlukan, kita boleh set appointment pada minggu hadapan ataupun 2 minggu lagi. Bila-bila saja Rash rasa perlu, Rash boleh buat appointment. Okay, jadi kita tamatkan sesi dan kita jumpa lagi lah di lain kali ya. Terima kasih. Terima kasih Miss Laila.